Selepas Melaka ditawan Portugis, Sultan Mahmud Shah berundur ke Muar untuk membina kekuatan menyerang semula Portugis. Aceh juga pada waktu itu berganding bahu dengan Johor untuk mendapatkan semula Melaka, tetapi tidak berhasil. Melaka dan Aceh mempunyai daulah kerajaan Islam Uthmaniyah. Begitu juga dengan kerajaan Johor Pahang Riau Linggar yang mewarisi hubungan yang sama. Sementara itu di Melaka, Portugis mula membina kubu yang kuat di samping memperoleh kelengkapan senjata yang baharu dari Goa. Johor dan Aceh diserang secara bergilir-gilir, bertalu-talu yang menyebabkan ramai rakyat terkorban. Kemudian yang kedua adalah kenapa disebut pada 1610, Sultan Johor menandatangani perjanjian persefahaman dengan Portugis setelah menyedari kelemahan kedudukan tentera Johor kerana pada masa itu aktiviti perdagangan baru di Batu Sawah sedang pesat membangun. Hal ini membuatkan kerajaan Aceh marah. Pada 1613, Sultan Iskandar Muda mengumpulkan bala tentera yang terbesar untuk menyerang Johor. Batu Sawah kemudiannya dapat dimusnahkan. Sultan Johor, kerabat diraja termasuk Bendahara Tun Sri Lanang bersama-sama sejumlah besar rakyat ditawan dan dibawa ke Aceh. Pada tahun yang sama, adinda Sultan Johor, Raja Abdullah, dikahwinkan dengan puteri Sultan Aceh. Pasangan tersebut dibenarkan pulang ke Johor untuk dirajakan di sana. Persaingan ini bertambah rumit. Belanda juga berminat menguasai Selat Melaka. Kerajaan Johor ambil maklum bahawa ia adalah peluang terbaik untuk menewaskan Portugis di Melaka kerana tentera Belanda juga mempunyai keupayaan yang hebat. Oleh itu, Johor mula mengorak langkah menjalinkan kerjasama dengan Belanda. Akhirnya, pada 1641, gandingan Johor Belanda dapat mengalahkan Portugis dalam beberapa siri peperangan yang sengit. Setelah 130 tahun, Perang Tiga Segi tamat setelah jatuhnya Portugis di Melaka. Sepanjang tempoh itu, berpuluh-puluh serangan dan peperangan dilancarkan antara Johor, Portugis dan Aceh. Kenapa mesti Cuk Nyak Din yang dipilih untuk difilmkan sebagai sebuah filem genre, dan kenapa Kumala Hayati tidak ditonjolkan? Okey, kenapa? Sebab ini adalah satu penghargaan Eros Jarot dan produksi filem terhadap tokoh berwibawa yang berjuang habis-habisan untuk pengisytiharan sebab dia hidup pada zaman tersebut. Jadi kalau ditampilkan dia, kesan itu lebih besar. Okey, mengingatkan seluruh bangsa Indonesia bahawa seorang wanita juga pernah menyerahkan keseluruhan hidupnya untuk perjuangan bangsa, terutamanya. Jumpa dia Shah Alam di depan saya terkejut. Ini tempat aku main takraw dulu ni. Shah Alam. Ini kubur adalah Raja Adil Sultan Iskandar Muda. Sebelah sana. Kalau bait kedua saya belum dapat. La ilaha illallah. Raja Iskandar Muda Shah Alam. Masya Allah. Ini tempat aku main takraw itu.